Baik, kita mengumumkan ketimpangan yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia ke Majlis Pelancaran Silang Budaya RTM 2026. Majlis dengan segala upaya menyempur mempersilakan warga Datuk Seri Sulaiman untuk mengambil tempat duduk juga kepada semua tetamu-tetamu berhormat dan untuk anda juga para hadirin yang hadir pada pagi ini untuk mengambil tempat duduk untuk kita mulakan Majlis Pelancaran Silang Budaya Radio RTM 2026 pada pagi ini. Majlis kita hari ini, Majlis Pelancaran Silang Budaya Radio RTM 2026. Saya ikut sekali lah. Ya, ikut sekali Lin. Baik, ini dia mereka di kalangan namun penari-penari kita yang berusia antara 10 hingga 12 tahun. Kalau Lin kata nak masuk sekali itu, saya tengok memang tak nampak dan apa bezanya. Comel dia tu. Ya ke? Ya, betul. Anda dia ambil hati kita, ya. Okey, baik, mohon untuk anda yang hadir pada pagi ini sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Silang Budaya Radio RTM 2026. Kita kan bukan kat Wisma je. Saya rasa saya dah sampai Melaka. Sebab saya nampak ada ramai dekat situ. Kita dah sampai juga Borneo. Ya. Ada lagi beberapa negeri. Orang kata dah confused. Dah macam orang kata apa dalam tourism. Betul. Kan? Dan kita juga bersyukur dapat bersama-sama hari ini. Terima kasih kepada semua ya yang hadir untuk meraihkan dan juga kita nak memberi sokongan kepada program baharu Radio RTM 2026. Baik, sekali lagi kita mengeluarkan kehadiran cukup bersahati juga kita kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
Yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio. Yang berusaha Encik Hamzah bin Isa, Timbalan Kedua, pengarah penyiaran strategi. Yang berusaha Encik Reza Syariman Osman, pengarah bahagian program TV. Kenapa Encik Reza? Dan juga kepada yang berusaha Encik Kamal bin Rosli, pengarah bahagian pemasaran dan promosi, serta barisan pengurusan radio dan semua warga yang hadir. Dan sudah semestinya kehadiran anda pada pagi ini amat kami hargai. Betul. Kita nak imbas sedikit pada tahun 2024 ya. Untuk program radio kita telah pun terbitkan satu rancangan yang kita keudarakan bermula pukul 3.40 petang, dikenali sebagai 34 jam Kita suka. Kemudian tahun 2025 kita tambah baik lagi untuk program tersebut yang bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, dikenali sebagai Suara 34. Puncak prestasi. Tapi kali ini kita nak sebar luaskan lagi, kita nak jalan-jalan, sambil tu kita nak kenal budaya juga di negeri-negeri lain kan, dan kita memperkenalkan untuk program kita hari ini yang kita kenali sebagai Silang Budaya Radio RTM 2026. Program yang syarat dengan konten, dia ada cerita, Sofi. Bukan sahaja cerita, kita ada muzik, kita ada juga bertukar-tukar tentang kepelbagaian budaya yang ada dekat Malaysia ini. Dan kita nak memperkenal sekaligus ya, kita nak memartabatkan juga kepelbagaian yang ada. Dan sambil tu kita nak ingatkan bahawa budaya menyatukan kita. Baik Lin, kita perkenalkan diri kita dulu. Saya Saufin Nawawi dari Johor FM, Radio Pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Dan saya Lin Kamarudin dari Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ada pantun katanya. Nak pantun? No, Saya cuba pantun lah, saya cuba pantun Okey, sikit. baik. Sebab ramai juga dengan kita yang hebat-hebat berpantun lah. Itulah Okey. kita. Okey, saya cuba pantun Silakan. Ku tanam padi tumbuhnya lalang. Johor ada lalang. Johor ada padi ke? Ada beberapa daerah yang masih ada bendangnya lah. Ada benda. Ada. Okey, teruskan. Kan, saya lupa dah sekali lagi ya. Okey, sekali lagi. Ah, Ku tanam padi padi ditanam di bagan lalang. dari Johor ke Bagan Lalang. Dah tukar lain, tak apa, yang penting belakang tu 5 disambung. Okey, seterusnya. Jangan kacau pantun saya, takut lupa. Baik. Seterusnya dari Bagan Lalang. Okey lah, saya yang ini betul sawah padi luas terbentang. Cantik. Masih tang juga belakang tu burung terbang mencari makan. Apa kena guna padi dengan burung terbang tadi ni? Budaya dijulang, bangsa terbilang. Perpaduan kaum kita eratkan. Itulah dia yang antara objektif kita bawakan Baru untuk dapat. Silang Budaya Radio RTM sebaik. 2026. Sedap pantun tu, Sofi. Baik, Tim, kita berdua berdiri di sini sebenarnya untuk hari ini, untuk kita sama-sama meraihkan sebenarnya kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam negara kita. Kalau macam disebut tadi kan, banyaklah antara negeri-negeri yang mempunyai keistimewaan dari sudut budaya mereka sendiri. Betul. Untuk lebih lanjut lagi, Sofi, sebab kita dengar kan Silang Budaya 2026, apa yang kita nak bawakan, apa kata kita nak serahkan pentas kita ini kepada insan yang bertanggungjawab untuk cerita, kongsi dengan lebih lanjut lagi tentang visi-misi Silang Budaya kita Betul. ni. Mungkin sebab ada di kalangan kita juga sebenarnya yang mungkin agak belum faham, mungkin kurang jelas. Ya. Kan? Yang masih lagi cari-cari yang apa yang sebenar-benarnya dimaksud dengan Silang Budaya Radio RTM. Dengan itu kita harapkan dengan penuh hormat pengarah bahagian program radio iaitu yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof untuk ucapan pada pagi ini dipersilakan. Silakan. Terima kasih Sofi dan juga Alin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan sekalian yang berbahagia, Datuk KP, Cik Hamzah, KPS, Cik Ismail, pengarah berita, Alec tak nampak, para pengarah negeri dan juga para pengurus stesen serta rakan-rakan yang saya nampak dari kiri hingga ke kanan. Terima kasih kerana kita meraihkan satu yang pada tahun ini. Okey, tujuan kita ada nanti Salam FM menerusi pengarah bahagian penyiaran Jakim. Terima kasih pengarah bahagian penyiaran Jakim.
Jadi apa-apa untuk yang Saiful Samah, kita boleh merujuk pada saudara Saiful Samah, Ustaz Wan Azhan Kelab, supaya kita dapat berevolusi terus. Jadi kolaborasi strategik antara 34 stesen ini, kita ada itu berada di stesen untuk diteroka bersama menerusi pemikiran kreatif masing-masing. Tak adalah kandungan-kandungan yang kita dah buat, ada 700 lebih kandungan itu terperap di stesen masing-masing. Jadi kenapa tidak kita rejuvenate balik kandungan itu dengan kita silangkan antara stesen dan merentas ke seluruh negara. Dalam masa yang sama, semua kandungan kita itu kita harapkan dapat kita jadikan sebagai kita punya kandungan yang compelling untuk dijual oleh pemasaran. Kandungan yang kita buat dengan ABM yang kita ada bukan sekadar untuk shop sendiri, tetapi wajib boleh dijual, wajib boleh ada pendapatan walaupun sedikit. Jadi bila kita ada penajaan dan juga kita ada pendapatan, itu ialah image dan juga prestige kepada setiap stesen radio RTM. Jadi itulah dia, satu suara satu jiwa, dan terima kasih kepada Datuk KP yang sentiasa menyokong dan juga mengangkat program-program radio yang kita adakan selama ini. Jadi itu saja ucapan saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Johor FM dan juga Media FM. Baik, majlis mendatangkan setinggi banggaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Saiful Samah user pengarah bahagian program radio Lin. Dan setiap menyampaikan ucapan sebentar tadi. Jadi sekali kita beritahu kita dah tahulah sedikit sebenarnya melalui program Silang Budaya ini, setiap suara, setiap ialah nada, muzik akan menjadi jambatan sebenarnya, jambatan yang menghubungkan hati kita. Kita dua. Kita dengan di kalangan penyampai dan juga Pendengar. Sebab kita ni medium rasmi untuk kita bawakan apa yang menarik pada pendengar kita supaya mereka tak tercicir tentang keistimewaan di daerah dan acara Silang Radio RTM 2026. Terima kasih Safi Lamlin. Terima kasih. Elok baju Johor. Elok orangnya. Dah buat ketupat. Cantik gigi kau. Anyway, always good to be here. Hari ni kita naikkan lagi silang budaya ni kepada sesuatu yang lebih hebat lagi. Okay. Saya tengok video, Suhana buat video, main lagi dekat Negeri Sembilan, macam mana nak menaikkan semangat orang kita. Bagus, very good. Big round of applause tu. Tempat-tempat. So saya satu tempat, saya sempat pergi, aku tak tahu lah masa tu si Sam dah mandi ke tidak. So I was in Langkawi. So pagi-pagi Sam dah bawa pergi bangunan baru. Cantik. Big round of applause tu Langkawi. Ya. Dan tempat-tempat lain juga, saya nampak Saiful Samah, Jaki pun ada. Orang Kelantan ada. I'm going on the 14. Ya, going on 14. Okay. Terengganu tak ada? Tak ada. Ada. Tak banjir. Sarawak ada. Good. Sabah ada? Mana Sabah tak ada? Tengah flight. Anyway, thank you so much for coming. Okay, saya nak share beberapa benda which I think is very very important, and most of you can get these figures from Kamal and the marketing team. Sebab hari tu, okay, kita ni bila kita bersiaran, kita kena tengok balik. Bila kita bersiaran ni, ada tak orang tengok dan ada tak orang dengar kita? Sangat penting, ya. Jadi melalui itu, macam mana kita menambah baik apa yang kita buat. Okay, I've got the figures. Jadi apa yang saya buat adalah saya selalu menekankan kalau TV ataupun radio ataupun digital, radio tu mungkin listeners share berapa ramai yang mendengar kita, dan digital berapa ramai yang ada negeri-negeri mungkin dia punya share dia mungkin 19 ke 18. Ada negeri yang lebih daripada 100%. Yang I think the calculation masa dia buat research tu, contohnya Langkawi punya penduduk 99,000. Tetapi orang yang mendengar dia 109%. So yang lebih peratus tu I rasa turis yang melalui berapa ramai ataupun berapa peratus orang di negeri itu yang mendengar kita. Ya, itu sebabnya kita kena hyper local. Kita kena jadi local relevant untuk apa yang kita buat. Contohnya saya dapat angka-angka yang tinggi seperti Kelantan, Kedah,
dan negeri-negeri lain, macam negeri-negeri di macam KL, Melaka dan juga Negeri Sembilan tu dia compete because dia dah kira you are very urban. Yang lain-lain ni dia lebih niche kan dia. So what we need to do is tengok balik apa yang kita perlu buat, dan yang paling penting sekali untuk tahun 2026 pada saya senang saja. Semua radio